Okey, untuk cerita yang pertama ni cerita yang pertama ni abang nak sambung semula cerita yang semalam tu. Setelah 4 hari, 3 hari abang KSM bercuti sekejap sebab pergi KL untuk nak buat check up jantung. Macam biasalah kita ni dah tua-tua ni dek. Memang nak kena pergi check lah selalu kan. 4 bulan sekali abang mesti kena ni. Jadi, okeylah. Tak nak buang-buang masa. Jom kita sambung cerita yang semalam tu. Kisah tentang pengalaman pelik masa Daniel kerja security guard dekat Menara Alustar. Dan kalau tak dengar cerita yang semalam tu, nanti cari semula video yang semalam ya. Okey, kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Lepas pengalaman seram saya dekat Wisma TNB tu bang, saya pun tukarlah tempat kerja. Dan Alhamdulillah, saya dapat kerja dekat Menara Alustar pula. Kerja yang sama juga bang, sebagai security guard, shift malam. Al-kisahnya bang, satu malam berlakulah blackout. Pow! Satu Menara Alustar tu blackout bang, bergelap. Dan saya yang tengah bertugas masa tu, dekat bilik kawalan lah, memang kena jalankan SOP bang. Kena hidupkan balik semula elektrik tu. Dan benda ni bang, dia memang polisi syarikat tau. Sebelum dan selepas saya buat kerja tu, saya wajib kena ambil gambar tau. Jadi saya masa tu kan dah onkan tu, saya pun ambil lah gambar. Dah ambil tu, saya send masuk dalam grup WhatsApp kerja. Masa tu bang, saya serius saya cakap. Saya memang langsung tak perasan apa-apa yang pelik pun. Tapi tiba-tiba ada kakak dalam grup tu cakap, dia tegur tau. Mak Dan, tu apa dekat gambar kau tu? Saya macam terkejut juga kan. Apa pula yang tak kena dengan gambar tu? Jadi saya pun buka balik WhatsApp. Saya tengok, saya bilik gambar tu kan. Saya siap zoom lagi tau. Dan Allahu Akbar bang, saya nampak ada kelibat pelik tau dalam gambar tu. Terus meremang-remang bulu roma saya tau. Dan yang buat seramnya, masa saya ambil gambar tu, saya tengah sorang-sorang je. Tapi itulah kan, serius saya cakap, saya tak perasan langsung benda tu. Tak sedar langsung ada benda lain dekat kawasan tu. Nasib baik bang, tak jadi apa-apa malam tu tau. Dan lepas tu, saya pun teruskan tugas macam biasa. Lepas kejadian tu bang, ada satu lagi pengalaman pelik yang jadi tau. Masa tu shift malam juga. Dan malam tu kami ada 4 orang bertugas tau.